Benda apa yang saya pegang dalam kantong ni okey. Kepada geng-geng hiking, boleh parking dulu dalam video ni, tengok dulu video ni sampai habis, okey. Saya keluarkan benda ni. Kebetulan benda ni baru sampai lah. Baru sampai dekat saya. Ini dia bendanya okey. So, geng-geng hiking mesti tahulah kan. Geng-geng hiking ke, geng-geng yang selalu pergi camping, mesti akan tahu benda ni Benda ni adalah kalau orang dulu-dulu dia selalu panggil tungku Tungku, dapur. Kalau orang sekarang dia suka panggil dapur lah. Dapur gas lah benda ni okey. So, sebab benda ni baru sampai dan gas tu saya tak ada. So, nanti untuk video seterusnya saya akan tunjuk demo macam mana pula kita nak nyalakan api dekat sini okey. By the way, benda ni saya akan buat review ringkas sikit. Ada macam biasalah. Sini dia punya macam kalau gas biasa tu, ni macam umpama kepala gas dia. Kita buka kat sini. Kemudian atas ni dia ada tapak Tapak ni kita boleh buka macam ini. Kalau boleh tengok, kita boleh buka macam ni. Kemudian atas ni, kita bolehlah nak letakkan macam kuali, cerik. So, boleh letak atas ni. Besar dia memang, kalau ikutkan secara asas dia besar tapak tangan saya. Tapi bila dah buka ni, dia jadi besar lah. Macam ini, okay. So, kepada geng-geng hiking ataupun yang siapa-siapa yang tengah mencari, tak kira siapa-siapa yang tengah mencari dapur macam ni, yang kecil ni, yang memang dia akan bagi sekali dengan kantong, harga dia tak sampai RM20 pun Jangan terkejut, harga benda ni tak sampai RM20 pun. Okay, so boleh tengok dekat bawah.